Apa khabar semua? Ramai di antara kita ni nak cuba berniaga. Tetapi masalah utama yang dihadapi adalah tak tahu nak buat produk apa untuk dijual. Nak buat produk yang susah-susah sangat pun tak boleh sebab kita ni ada kerja tetap, ada yang buat Grab. Tapi kita nak cuba berniaga sebab kita tahu potensi pendapatan daripada perniagaan ni adalah besar. Jadi dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda 5 idea yang agak simple yang saya sendiri pernah buat dan menggunakan benda-benda yang percuma, benda-benda yang anda dah tahu sahaja. Jadi jom kita tengok 5 idea perniagaan untuk anda yang baru mula nak berniaga. Idea yang pertama adalah menulis e-book. E-book ni apa benda? Jadi e-book ni adalah sebuah buku digital yang mana dalam tu ada knowledge yang pembeli anda nakkan. Buku digital ni tak semestinya ada 100-200 muka surat. Boleh jadi sependek 6 muka surat sahaja. Saya pun pernah beli e-book yang ada 6 muka surat, 7 muka surat sebab saya memang nak tahu sangat apa konten yang ada di dalam tu. Kalau kita nak menulis buku yang sebenar, nanti nak kena cari publisher dulu, lepas tu nak kena negotiate dengan kedai jual buku lagi, kemudian publisher pun ambil untung. Jadi buku tu akan jadi mahal dan sebagai penulis yang pertama kali, mungkin susah nak jual. Kita nampak perjalanan tu sangat jauh. Jadi lama-lama tak jadi projek tulis buku kita. Jadi sebab tu e-book ni sangat sesuai lagi-lagi kalau kita baru saja mula nak berniaga. Untuk buat e-book ni of course anda sendiri kena ada pengetahuan dalam bidang tersebut. Contohnya saya ada pengetahuan dalam bidang otomotif. Saya merupakan penyelidik dalam bidang kejuruteraan otomotif. Jadi saya boleh buat e-book contohnya untuk penjual-penjual kereta terpakai bagaimana untuk menaikkan jualan mereka. Dan anda kena ingat e-book ni bukannya setakat mengandungi penulisan yang panjang-panjang macam karangan itu sahaja. Kalau kata anda boleh buat checklist, katakan anda buat checklist untuk pembeli kereta second hand supaya tak tertipu beli kereta second hand. Ini saya bagi contoh dalam bidang otomotif lah. Ini pun dah jadi sangat bernilai kepada pembaca-pembaca anda yang nak beli kereta second hand. Jadi anda cari sendiri apa bidang yang anda dah tahu. Katakan anda bekerja dalam bidang HR dan anda nak keluarkan e-book macam mana untuk menulis resume yang baik kepada pelajar-pelajar. Memang boleh dibuat dan anda memang ada kepakaran untuk publish buku tersebut. Selain daripada dapat menjana pendapatan, buku anda juga mengandungi knowledge yang mana boleh membantu pelajar-pelajar kita ni mendapat pekerjaan. Jadi terpulang kepada bidang anda sendiri dan anda fikirkan apa knowledge yang orang nak tahu sangat dalam bidang anda tu dan anda buat e-book. Dari segi potensi pendapatan, saya nampak di negara kita di Malaysia ni, e-book tu kita tak adalah boleh jual mahal sangat. Mungkin kalau anda boleh jual RM5, RM6 untuk satu kopi, dah dapat income. Walaupun nampak sikit, tapi distribution e-book ni dia unlimited. Anda tak perlu ada gudang, anda tak perlu print buku tu. Anda hanya perlu emailkan sahaja link tersebut. Of course, ada kemungkinan orang akan copy. Tapi dengan harga RM5, RM6 tu lebih baik orang beli terus daripada anda. Kalau kata sebulan dapat 10 sales pun, dapat RM60, RM70, siapa nak bagi duit lebih tu kan? Jadi kalau anda nak bermula berniaga, mungkin anda boleh mulakan dengan e-book. Idea kedua yang anda boleh buat untuk mulakan bisnes adalah anda buat template digital. Template ni apa dia? Kalau dalam bahasa kita, dia adalah acuan. Jadi kita buatlah acuan untuk orang lain guna acuan tu untuk memudahkan kerja dia. Dan acuan yang saya maksudkan ni bukanlah macam acuan buat kuih bahulu tu. Tapi ini acuan digital. Contoh template digital yang laku sekarang adalah template Canva. Orang buat template presentation Canva cantik-cantik, kemudian orang lain akan beli. Kemudian ada juga software-software contohnya macam Notion. Notion ni macam management software untuk productivity. Jadi orang buat template dalam Notion tu, dia buatlah template untuk onboarding klien ke, ataupun template untuk buat daily schedule ke. Kalau dalam Canva tu saya tengok ada yang buat template untuk buat buku latihan untuk kanak-kanak. Ada yang buat template untuk buku mewarna. Jadi benda-benda ni contohnya Cikgu Tadika boleh beli dan gunakan untuk pembelajaran dan pengajaran kelas diorang. Jadi untuk membuat template ni anda sendiri kena ada kemahiran lah menggunakan software tu. Contohnya kalau nak buat template untuk Canva, mesti anda dah pandai pakai Canva. Sebab bila kita jual template tu, kita kena explain juga dekat orang macam mana nak guna template tu. Kemudian kalaulah kata anda nak buat template profesional macam untuk Photoshop, anda pun kena mahir lah menggunakan Photoshop. Barulah
kredibiliti anda tu dipercayai dan orang nak beli design yang anda buat. Untuk jual template ni, saya nampak potensi pendapatan dia agak sederhana. Contohnya anda boleh jual RM20 untuk 10 set template. Biasa orang jual macam tu. Banyaknya orang jual dekat Etsy lah saya nampak. Tapi ada juga yang jual secara personal. Mengikut social media masing-masing pun boleh jual juga. Baik, tadi yang pertama jual e-book dan yang kedua adalah jual template. Apa pula idea yang ketiga? Idea yang ketiga untuk anda buat bisnes adalah untuk buat freelancing. Freelancing ni kan dia macam kalau kita ada apa-apa skill. Contohnya kita ada editing skill untuk edit video. Tapi kita sendiri tak buat video. Katakanlah anda seorang editor profesional dekat mana-mana company. Bermakna anda dah ada kemahiran untuk edit video. Cuma anda sendiri tak buat video. Jadi kalaulah kata ada orang yang pergi dekat anda cakap, boleh tak tolong editkan video saya? Maka kalau anda cakap ya, anda minta upah, itulah yang dipanggil sebagai freelancing dan anda adalah seorang freelancer. Nak buat freelancer ni sebenarnya tidaklah begitu susah sebab pekerjaan ni sentiasa ada orang cari. Tak kira benda-benda yang simple macam nak buat PowerPoint presentation pun ada orang upah freelancer sebenarnya sebab dia sendiri tak ada masa nak buat benda tu. Jadi kalau anda ada apa-apa kemahiran menggunakan Canva tadi, selain daripada buat template, anda juga boleh buat freelancing untuk orang upah anda membina Canva presentation contohnya. Ataupun kalau anda pandai buat poster, orang boleh upah anda untuk buat poster. Cuma masalahnya sekarang nak buat tu okey, tapi nak orang menjumpai anda tu agak susah. Jadi saya cadangkan dua website ni. Yang pertama dipanggil upwork.com, upwork.com, dan satu lagi adalah fiverr.com, fiverr.com. Jadi yang bestnya platform Fiverr dengan Upwork ni dia adalah platform international. Dan orang dekat barat sana, contoh dekat USA dan dekat Europe ni, dia punya duit tu conversion dia besar. Jadi diorang memang sukalah cari freelancer daripada negara-negara macam Southeast Asia, macam Malaysia, Kemboja, dekat Vietnam pun banyak yang offer servis freelancer ni. Dan bagi orang barat sana, rate kita sangatlah murah. Kadang-kadang kita charge RM100, bila convert dekat duit diorang baru $25 sahaja. Jadi dia rasa murah dan kita pun berbaloi buat kerja tu. Kemudian bila kita masukkan profil kita dekat website-website ni, maka mudahlah satu dunia nak jumpa kita dan juga skill yang kita ada. Jadi kalau kata anda tak ada skill ni, anda boleh belajar dulu. Kemudian offer kerja anda pada rate yang murah-murah dulu. Just nak dapatkan feel anda selesa ke tidak berurus niaga dengan klien. Dan anda juga nak membina portfolio dekat platform tersebut. Bila dah banyak kerja, rating pun bagus, slowly anda boleh naikkan harga supaya anda dapat klien yang lebih berkualiti dan kerja-kerja yang lebih seronok, lebih mencabar skill anda untuk buat projek tersebut. Siapa pernah buat kerja-kerja freelancing sebelum ni? Berbaloi tak anda rasa? Cuba komen dekat bawah. Okey, jom kita tengok idea keempat pula. Idea keempat untuk anda mulakan perniagaan adalah dengan cara buat konten di YouTube. Spesifik saya cakap dekat situ, konten di YouTube. Sebab bila anda buat konten di YouTube ni, bila sampai satu masa tu, anda dah cukup dia punya subscriber count dia, anda dah cukup dia punya watch hour dia, maka YouTube akan mula membayar anda. Dan ini adalah model bisnes yang agak berkesan. Sebab apa? Bila anda buat video, YouTube akan letak iklan dekat dalam video anda. Dan iklan tu dibayar oleh pemilik-pemilik iklan lah. Dan sebahagian daripada portion bayaran tu akan diberi kepada content creator. Kalau dulu content creation ni membayar income yang agak mewah, sangat banyak. Ada content creator consistently boleh dapat RM20,000 ke atas. Tapi zaman sekarang ni saya cuma kena ingatkan kepada anda, tidaklah semewah dulu lagi. Sebab content creator pun dah banyak, niche-niche pun agak saturated. Dan banyak company-company diversify dia punya investment dia daripada letak berjuta-juta dekat YouTube, diorang letak juga di platform-platform lain. Jadi itu kena berhati-hati. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah content creation ni dia macam melatih kita untuk menyampaikan suara kita, menyampaikan apa yang kita cuba nak explain kepada orang ramai. Lagi satu, benda ni adalah percuma. Bagi saya dia macam satu latihan lah. Kalau kita bagi benda percuma pun orang tak nak, maka mungkin itu tidak boleh dibuat sebagai perniagaan. Kalau suruh bayar, lagilah orang tak nak kan. Jadi content creation ni dia macam first nak mencari suara kita, kemudian nak judge ada market tak dekat situ. Kalau ada market bolehlah teruskan, tapi kalau tak ada market tak perlulah kita teruskan. Yang penting kita dah mencuba. Saya pun memang dah buat konten selama 6 tahun masuk tahun ni, jadi dah publish lebih daripada 800 video.
Dan saya rasa buat konten ni memang sesuatu benda yang sangat menyeronokkan. Terutamanya kalau satu hari nanti anda ada niat untuk buka bisnes. Saya buat konten dulu, tak ada niat pun nak buat bisnes. Hanya nak menyampaikan ilmu sahaja. Tapi entah macam mana rezeki ada dekat situ sehingga saya boleh buka akademi sendiri dengan cara buat konten. Maka kita tak boleh pandang rendah potensi content creation ni. Jadi itu idea saya yang keempat untuk anda kalau anda nak mulakan bisnes, iaitu buat konten. Jom kita tengok idea kelima pula. Idea yang kelima yang anda boleh buat kalau anda baru nak mulakan perniagaan adalah dengan cara membuat affiliate marketing. Itu sebenarnya nama fancy je lah. Definasi sebenarnya adalah anda tolong jualkan barang orang lain. Jadi contohnya lah, kalau anda ada jumpa ataupun anda ada pakai produk yang best ni. Produk ni dibuat oleh orang lokal. Maka anda boleh contact dia, anda tanyakan dia, boleh tak saya tolong jualkan barang cik, tapi bagilah saya 10%. Jadi income 10% tu dipanggil affiliate income. Ada juga orang yang saya tengok dia contact contohnya manufacturer dekat China, kemudian dia cakap kalau saya jualkan barang cik, orang beli boleh tak encik terus hantar dekat dia. Ini dipanggil drop shipping pula. Tapi basically kita nakkan income affiliate tu, income commission yang kita dapat sebab jualkan barang orang. Dan ini dia relate balik dengan idea keempat tadi. Kalau anda buat konten dan anda ada sedikit follower lah, mungkin ada 1000 ataupun tak sampai 1000, anda boleh approach brand-brand ni untuk mintakan dia buatkan affiliate program untuk anda. Jadi kalau anda boleh jual barang dia dekat follower-follower anda, maka anda dapat sikit percentage. Jadi itu income kedua. Income pertama daripada konten tadi, income kedua daripada affiliate marketing. Jadi ini strategi biasalah yang dibuat oleh YouTuber-YouTuber, oleh content creator di seluruh dunia. Of course mungkin ada antara anda yang fikir tak syok lah jual barang orang kan, mesti nak jual barang sendiri. Tapi bagi saya, kalau nak mula menjual ni, kita boleh cuba dulu dengan cara jual barang orang. Tengok macam mana strategi kita buat marketing, macam mana kita punya perasaan tu. Kalau orang reject kita, hancur tak hati tu. Kalau hancur hati tak sanggup lagi, maka anda boleh jimatkan masa, tak payah buat produk betul-betul. Jual barang orang pun dah cukup rasa sakit hati kan. Maka anda tahulah tak sesuai untuk anda menjual barang-barang. Jadi mungkin anda sesuai jual produk digital. Jadi itu pun kita kena belajarlah satu persatu. Bisnes ni bagi saya dia tak ada satu guideline yang tepat. Anda buat ni, buat A, buat B, buat C, buat D, terus jadi jutawan. Tak ada macam tu. Sebab kalau ada dua perniagaan yang buat benda yang sama, contohnya Facebook, kita takkan ada lagi Facebook yang kedua. Kalau kata orang buat Instagram, kita takkan ada lagi Instagram yang kedua. Sebab business model ni, kalau kita ikut yang sama sahaja, maka kita akan replicate business dia. Jadi at one point, kita kena deviate juga dan create business kita sendiri. Cuma, anda mesti bermula dan idea-idea ni untuk memulakan bisnes sahaja. Kalau anda dah terror buat bisnes, mungkin video ni bukanlah untuk anda. Jadi anda rasa ada tak antara 5 tips ni yang anda dah cuba buat dan mana satu anda rasa paling berkesan? Tinggalkan komen dekat bawah kalau anda nakkan guide-guide lain, macam mana nak guna Canva, macam mana nak buat website, macam mana nak buat poster yang best untuk bisnes anda, pun saya ada sediakan di akademi di syarah.my. Nanti boleh klik link dekat bawah kalau anda berminat. Jadi memang anda tak nak terlepas benda-benda ni. Jadi jangan lupa on sekali notification. Jemput tonton banyak lagi video-video best, tips-tips macam mana nak menguruskan bisnes, macam mana nak mula buat bisnes, macam mana nak buat konten dekat sini ataupun di sini. Selamat maju jaya saya ucapkan dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.